JBJ plate reopen balik seperti FC, FD, FE, lagi Malaysia, empat-empat ni. Untuk sesiapa hari tu ingin nak bidding lah, lepas tu tak dapat bidding ni orang, boleh tengok video ni. Saya bagi tahu sikit-sikit macam mana untuk masuk, lepas tu bagi beli number sendiri yang nak. Tapi jangan harap number cantik-cantik sangat lah. Yang ni, itu JBJ bagi tahu adalah yang tinggal balance punya number yang tak boleh join keluar punya, mereka reopen balik untuk bagi tuan-tuan dan puan-puan boleh beli. Tapi cuma satu saya kurang confirm adalah dia tak mungkin tak macam itu EBIT sana boleh tahan setahun lah. Yang ni tak silap saya boleh 3 bulan macam tu. Yang ni saya tak tahu, tak confirm lagi. Yang tahu orang sila komen dekat bawah. Okey, jom kita tengok macam mana masuk kepada itu JBJ My Sikapnya sistem. Lepas tu bagi pilih itu number sendiri mama. Jom. Okey, yang pertamanya nak masuk kepada JBJ punya sistem ni My Sikap lah. Kena ada satu account lah. Tolong registerkan sendiri. Lepas tu sampai kepada sini, dia punya first page sini kan, masuk kepada kenderaan. Okey, lepas masuk kenderaan sini kan, atas akan tunjuk saya punya nama semua IC, saya tak ada tunjuk. Masuk kepada tempahan nombor pendaftaran. Ambil sikit masa lah, okey. Lepas tu boleh nampak dekat sini kenderaan, carian nombor semua. Sila pilih, okey kita pilih. Dekat sini akan nampak satu ini. Nombor pendaftaran istimewa. Kita masuk istimewa punya tu. Jangan itu biasa punya. Ya, istimewa. Lepas tu tunggu saat, kadang-kadang ada sedang loading dekat sini. Harap sabar. Saya rasa banyak orang pun sudah dapat tahu ini news. So sedang bid ataupun ada ini orang suka ini number sangat FC, FB, FD, Malaysia, semua sedang buat bidding. Oh, banyak lama dia main itu. Tak boleh keluar. Aduh. Okey, lepas tu yang ni akan muncul keluar seri awalan. Okey, kita tekan masuk dalam. Boleh nampak berada dekat sini FC, FD, FE. Okey, saya ambil satu sebagai contoh. Kita angkat FB lah. Lepas tu dekat sini ada number ataupun julak dekat sini. Okey, number tu senang saja sebagai contoh kalau tuan-tuan dengan puan nak cari number seperti contoh lah. Jangan pergi beli apa 1, 2, 3, 4 lah. Kita tekan cari. Kalau ada, dia akan muncul tanya mau beli kah. Kalau tak ada, habis. Orang sudah beli. Okey. Seterusnya, saya pakai lagi satu cara lagi. Ayo, ini tak mau. Satu cara lagi adalah sekali kita boleh cari 50 number sekali. Tengok apa yang ada. Tapi ambil masa sikit. Sedang loading hari ini, saya rasa banyak orang masuk. Okey, seterusnya macam mana kita pilih 50 number untuk buat checking sekali. Sebagai contoh sekarang saya angkat ni FC sebagai contoh. Lepas tu kita key in-kan number yang kita mau berada dekat sini. Okey, sebagai contoh saya angkat 7400 hingga 7449 sebagai contoh berada dekat sini. Lepas tu kita tekan cari. Tengok apa nombor yang balance berada dekat sini. Okey, seterusnya boleh nampak yang nombor-nombor berada dekat sini. Yang ni adalah balance punya number. Yang dekat sini tuan-tuan dengan puan-puan boleh klik apa nombor yang suka. Lepas tu tekan seterusnya. Lepas tu buat bayaran. Dengan jangan lupa downloadkan yang itu slip lepas buat bayaran yang tu. Lepas tu serah bagi salesman. Okey. Harap video ni boleh bantu tuan-tuan dengan puan-puan untuk masa nak buat ini number, nak beli ni number plate dan FC, FD, FE dengan Malaysia ni dengan senang. Okey. Harap tuan-tuan dengan puan-puan suka ni video saya. Lepas tu jangan lupa follow atau subscribe sama saya. Lepas tu yang penting, yang ni lah bagi saya penting. Lepas tu like, share ni video keluar dengan komen dekat bawah. Terima kasih guys.